Selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama dari Rahim yang Sama. Drama ini mempunyai 15 episod. Bermula tayangan pada 14 April 2025 setiap Isnin hingga Khamis. Jam 10 malam di TV3 atau boleh stream ditonton. Skrip oleh Nazam Anas. Diarahkan oleh Amor Rizan. Produksi Anomali Media Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Nabila Huda sebagai Suraya, M. Hia Firdaus sebagai Balkis, Rikar L. Iskandar sebagai Akil, Rafiq Iskandar sebagai Afiq, Angelin Tan sebagai Aunty Alice, serta ramai lagi yang membintangi drama ini. Sinopsis drama dari Rahim yang Sama. Drama ini mengisahkan Suraya, seorang ibu tunggal yang merupakan seorang GRO semata-mata untuk mengejar kemewahan. Dia juga mengabaikan 3 orang anaknya apabila tidak mendaftarkan kelahiran mereka. Balkis yang telah meningkat remaja terpaksa memikul beban sebagai ibu kepada 2 adik lelakinya. Ketiga-tiga mereka adik-beradik seibu tetapi hidup tanpa identiti sah di sisi undang-undang. Balkis berjuang untuk mendapatkan pengiktirafan sah taraf namun sering disia-siakan oleh ibunya sendiri. Apa yang terjadi? Mampukah adik-beradik ini menjadi warga negara sah? Atau hidup mereka akan terus sebegitu? Jangan lupa menonton drama dari Rahim yang Sama.